sekolah ni, semua orang nampak sibuk dengan hal masing-masing. Tapi aku perasan satu benda. Musin, awak okey tak? Musin, awak macam ada masalah je. Yang orang lain selalu buat-buat tak nampak. Buli terjadi kerana diamnya orang sekeliling. Ada yang kena ejek, ada yang diasingkan, ada yang ditolak. Semua berlaku depan mata. Dan aku tahu, kalau aku biarkan, ia akan jadi biasa. Bagi projek dilaksanakan oleh 10 orang sukarelawan sebagai satu usaha untuk menyebarkan kesedaran tentang buli. Dalam projek ini, kami menyediakan flyers kepada warga sekolah, masyarakat awam dan flashmob. Ia merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi sukarelawan kerana banyak perkara yang kami belajar. Projek ini mungkin ringkas, tetapi kami percaya mesejnya mampu memberi kesan besar, insya-Allah. Dan biar buli, biar badi. Assalamualaikum Cik, saya Fahmil, sukarelawan anti buli dari Sekolah Rendah Islam Hira. Cik, saya nak tanya satu soalan, boleh tak? Apa pesanan Cik kepada mangsa buli? Okay, untuk kepada semua mangsa buli, jangan takut untuk bagi tahu apa yang korang hadap tu. Kalau takut nak bagi tahu cikgu, boleh bagi tahu parents. And then kalau boleh parents tu minta aware lah. Bagilah tahu dekat pihak sekolah, pihak berwajib lah, supaya ni tak bersebar kepada orang lain pula. Apa nak buat sekolah? Tahu kita boleh dapat awal sekolah. Duit itu perbuatan mencuri, bukan berani. Kalau buat buktikan dengan orang marah bukan setiap orang. Buli bukan bawa hebat, tapi bawa yang pengecut. Mana tempat untuk kita belajar, bukan tempat untuk kita menjadi gangster. Kami berdiri di belakang mangsa, bukan bersama pembuli. Kami berjanji akan menghormati setiap insan, walau siapa pun dia. Akan menegur dengan kasih, bukan dengan marah. Akan melindungi yang lemah, bukan mengambil kesempatan. Akan menjadi kawan, bukan lawan. Kami berjanji di sekolah ini tiada tempat untuk membuli. Di hati kami hanya ada hormat, sayang dan persahabatan.